Assalamualaikum, anda bersama saya Fisarudin dalam segmen Podcast Aman. Dan minggu ini kita ada tetamu yang cukup unik, cukup menarik dan cukup terkenal. Sebenarnya saya nervous ni pasal saya akan interview CEO Yayasan Peneraju, Ibrahim Sani. Apa khabar? Dia memang serius sikit sebab biasanya kita terbalik. Pasal earlier on saya ada joke kata how does it feel like untuk interview Jeremy Paxman Malaysia. Saya panggil dia Jeremy Paxman Malaysia pasal this is the guy yang terkenal dengan dia punya interview, dia yang host, dia yang tikam orang, yang cocok orang. Hari ni saya kena cocok dia pula pasal kita punya target demografi bukan orang yang saya rasa bukan into finance, bukan into Yayasan Peneraju. Jadi boleh explain sedikit sebanyak apakah Yayasan Peneraju dan apakah visinya untuk Malaysia. Jadi Yayasan Peneraju kita bagi education loan untuk orang buat teknologi programs macam data analytics, cyber security, data management, including perkara macam digital marketing dan sebagainya. So untuk bidang teknologi kita memang mempergiatkan usaha kita untuk bagikan education loan kepada mereka yang nakkan latihan-latihan amali dan juga latihan teknikal dalam industri teknologi. Dan tumpuan asas kita adalah untuk bagi bantuan education, bantuan pendidikan kepada mereka yang bukan sahaja lepasan SPM ataupun lepasan sekolah. Kita terutamanya untuk teknologi, kita nak bagi bantuan pendidikan untuk mereka yang 4 series, 5 series, yang 40-an, 50-an. Macam saya lah. Yeah, exactly. Sebab yang macam tadi kan, you were getting your reading glasses. Kena ingat kita semua dah kenal lah dekat 15 tahun, 20 tahun actually. Betul. Aku dah kenal Ober dah lama. In fact, kita follow Ober dulu masa Twitter. It's unbelievable. But we are old. And 40s is the new 20s. Ya ke? Ya. Jadi the fact is kalau kita tak berikan bantuan pendidikan kepada mereka yang nak mendapatkan latihan yang sewajarnya, maka kita tidak melakukan yang terbaik untuk bantu mereka yang memerlukan latihan dan pendidikan teknikal dan teknologi. Tu pasal bantuan yang kita bagi untuk mereka yang ingin mendapatkan bantuan pendidikan daripada Yayasan Peneraju, dia luas. Daripada lepasan SPM, kita bagi pengkhususan dalam accounting. Lepas tu untuk mereka yang sedang bekerja iaitu 20-25 tahun, kita bagi mereka latihan dalam SCFA, Chartered Financial Analyst, ataupun PMP, Professional Project Management Professional dan sebagainya. Tapi untuk mereka yang 30 ke atas, latihan khusus untuk teknologi sangat-sangat penting. Okey, itu satu. Kedua, bila kita cakap pasal latihan teknologi, apa yang latihan yang kita bagikan adalah yang pendek-pendek dan juga part time untuk pastikan bahawa mereka yang sedang bekerja dapat menerima latihan yang sewajarnya sambil mereka bekerja. Dan kalau kita ada anak bini yang kita kena tampung dan jaga, dan kalau kita ada kerja yang kita sendiri nak kejar our own career path, tapi latihan yang diperlukan itu mungkin tidak sejajar dengan apa yang dibagikan oleh syarikat sekarang ini, maka kita kena dapat latihan di luar. Dan latihan itulah yang Yayasan Peneraju fill that gap. Untuk latihan teknologi yang kita tawarkan, kita ada dua bentuk. Pertama adalah bentuk pinjaman, kedua adalah bentuk scholarship. Untuk pembiayaan scholarship ataupun untuk menerima scholarship, seorang bakat itu hendaklah berumur 16 tahun ke atas, tak ada limit. So 70 tahun pun boleh, 90 tahun pun boleh. Tidak memerlukan keadaan you dalam B40, M40, T20. Tidak memerlukan status bekerja ataupun menganggur atau apa sebagainya. Terus boleh pilih. Dan yang penting adalah Bumi Putra. So terutamanya Bumi Putra di Semenanjung ramainya Muslim. Tapi Bumi Putra di Sabah Sarawak, the majority is non-Muslim. Betul. So kita bukakan kepada semua Muslim, non-Muslim, janji Bumi Putra dia boleh apply. Dan yang scholarship tu dia berbentuk pinjaman untuk latihan di bawah RM15,000. So bayangkan you katalah 33 tahun, seorang Bumi Putra sedang bekerja dan ingin menambah ilmu dalam contohnya latihan yang macam Microsoft Azure ataupun SAP dan sebagainya, yang 10,000, 12,000 ringgit dia punya fees dia, no problem, pergi dekat peneraju.org, apply, almost instantaneously you akan dapat result sama ada you lulus ke tidak in terms of your application. So apply saja and then you akan dapat beasiswa sehingga RM15,000. Now, andai kata ada kos tu contohnya RM18,000.
you akan dapat beasiswa up to 15,000. Gap tu yang 3,000 tu you kena keluar duit sendiri. Baik. Okay. Kalau you tak nak keluar duit sendiri sekalipun, you boleh, itu nama ni, so far I've been talking about the silver package. Kalau tak nak keluar duit sama sekali, okay fine. You ambil gold punya package, you boleh pinjam up to 30,000. Okay. Tapi you kena bayar balik half. So contohnya you yang 18,000 cost tu, you ambil gold package, ambil 18,000, you bayar half, iaitu 9,000, but you can pay slowly over time. So instead of keluar duit 3,000 one shot, ambil silver, you ambil gold, tak keluar duit tapi you bayar slowly over time. Baik. At 0% interest. Dan dibayar selepas akhir pengajian atau rolling? Selepas akhir. You kena habis belajar. Baru you start bayar. Having said that, nasib baik ni Obet tanya tadi. Sebab kalau you tak ambil belajar, you kena bayar the whole thing. Yang beasiswa 5,000 tu you bayar the whole thing. Yang 30,000 tu you bayar the whole thing. Baik. So the point is, please habiskan apa yang you mula. Kalau orang macam saya akui saya bukan, I was not a good student kat college. Extended. Kalau extended tu macam mana? Adakah macam tu atau dia tak ada, kita asalkan graduate okey, tak graduate pun tak apa. Graduate pun tak apa, tak graduate pun tak apa. GPA kau 2.0 ke apa ke, you tak pergi universiti ke, tidak ada masalah as long as you memang nak belajar, silakan. Sebab kita tak nak lagi letak restriction, you kena A+ ke, you kena 3.5 ke, you kena gini ke, ataupun maksimum umur 40 years old lebih daripada tu you tak boleh apply. Tak mau. Kita dah tak bukakan semua ni. Point dia adalah sebab benda ni berbentuk pinjaman. So quite frankly, we really don't care you datang dari mana, min aila ila aina. Kau datang dari mana apa, kau nak pergi mana ke, up to you, lantak kau. Betul. Janji kau bayar balik. Baik. So kalau you ready nak bayar balik pinjaman ni, go for it. Tapi untuk teknologi, some of the program dia murah, 3,000, 5,000 dan silakan. So itu yang buat masa ni setakat ni bulan 6 2025 kita nak bagi latihan yang ada pensijilan. Baik. Mengorak langkah ke hadapan, kita akan bagi latihan yang tidak berbentuk pensijilan. Seperti contoh, ChatGPT prompter ataupun AI specialist in linguistic ataupun Sora AI, nak buat video menggunakan ChatGPT. Ini semua tak ada certificate, but we still offer that latihan. So yang pasti skill tu akan dapat, tak dapat sijil pun tak apa. Probably will create one sijil lah, contohnya Sora AI pensijilan daripada Azam Raju. Tak tahulah kalau sijil tu laku ke tidak, tapi yang penting you dapat that latihan. Dan latihan-latihan sebegini memang murah, 2,000, 5,000 ringgit macam tu. And kalau dia ambil yang silver package, iaitu berbentuk beasiswa, you tak payah bayar 10 sen pun. Jadi ni, is it okay untuk assume dia macam sebuah beasiswa yang lebih terbuka kepada orang? Ya. Jadi ini bawa persoalan pada saya lah. Saya from the outside looking in. Bagaimana nak memastikan quality of people yang apply? Pasal kita tahu, kita mesti ada ROI. Jadi apakah ROI peneraju bila we just give all the money kan? Kita ada, there's a lot of questions regarding benda macam ni. So ROI tu kita tak tengok dari segi quality mereka yang keluar daripada latihan ini. Kita punya ROI adalah kebolehan mereka membayar balik pinjaman kepada kita. So that's why kita akan minta bank account statement, kita akan minta EPF statement, kita akan minta slip salinan gaji. Bukan sebab nak tentukan apa, sebab nak make sure yang you boleh bayar balik. So daripada credit scoring yang kita buat tu, sama sahaja dengan assessment unsecured lending mana-mana bank. Baik. Kalau you boleh dapat credit card ataupun personal loan daripada bank, maka insyaAllah you akan boleh dapat pinjaman daripada kita. So dari segi quality mereka yang dapatkan pengajian itu, kita buka minda kita akan tentukan since ini duit rakyat dan kita memberi you latihan. Cara kita nak tentukan sama ada you akan jadi manusia baik atau tidak bukan dari segi apa you guna daripada latihan yang kita bagi, tapi kebolehan you bayar balik kepada kita. So we give you all the tools for you to succeed. Kalau you berjaya, alhamdulillah. Kalau you tak berjaya pun tak apa. Yang penting either or, pay us back. Pay us back. Okay. Ini bawa persoalan kepada pasal kita cakap pasal AI and everything tadi kan. Kita dah baca banyak laporan macam Kesuma mengatakan bahawa sekarang bukan kerja-kerja bawahan yang diancam oleh AI. This is the professional work. Macam saya as a journalist, saya tengok saya punya kerjaya, saya punya bidang ni dah diancam oleh AI. So adakah ini selari dengan saranan Perdana Menteri tempoh hari mengatakan bahawa kena ada upskilling? Adakah ini benda yang
antara fokus oleh peneraju. Dan inilah dia yang apa kita buat, yang kita tak tidur malam nak bikinkan, upskilling, reskilling untuk mereka yang terjejas dan terkesan disebabkan kecerdasan buatan. Since Obey rujuk kepada laporan Kesuma, di dalam Kesuma ada satu agensi yang besar yang mana kita kenal, iaitu Talent Corp. Talent Corp telah pun menyasarkan sebanyak 300,000 hingga 500,000 pekerjaan akan terkesan. Betul. Disebabkan kecerdasan buatan. Dan reskilling and upskilling yang harus dilakukan adalah untuk memastikan bahawa warga kerja kita dapat latihan yang sewajarnya dalam technical training dan juga teknologi training. Itu satu. Tu pasal kita buat dua benda serentak. Pertama adalah pemberian pinjaman pendidikan kepada bakat-bakat bumi putera di Malaysia. Kedua, kita ada program Place and Train yang dinamakan sebagai YP Accelerate. Okey. Dalam program Place and Train yang dinamakan YP Accelerate ini, kita memastikan bahawa mereka yang telah terkesan ataupun dibuang kerja ataupun nak reskill ataupun upskill diri mereka untuk menjadi lebih mahir dalam bidang teknologi, mereka akan mendapatkan subsidi gaji sebanyak RM1,500 per bulan selama 8 bulan daripada Yayasan Peneraju. Contohnya kalau gaji you RM5,000 dan RM1,500 paid by us, lagi RM3,500 paid by the company. Kalau gaji you RM2,500, kita bayar RM1,500, gaji you RM1,000 tu paid by company. Dan hopefully after 8 months, gaji you akan diteruskan oleh majikan you dalam bidang teknologi. On top of that, untuk YP Accelerate, dah lah 8 bulan kita subsidize gaji you RM1,500 sebulan. Kita juga bagi you RM9,000 education credit. So, dalam account you, bila you pergi peneraju.org, you register, you akan tengok available balance RM9,000. You can use that RM9,000 untuk mendapatkan upskilling and reskilling trainings dari Yayasan Peneraju. So, cara kita pastikan bahawa semua bakat dapat latihan yang sewajarnya, kita ada Approved Learning and Training Institution ataupun LT sebanyak 300 dekat Malaysia ni, dan lebih daripada 1,000 jenis training ditawarkan kepada bakat-bakat. So tak ada kemungkinan yang bakat tu kata I need this training tapi Yayasan Peneraju tak bagi. Actually ada. Okay. Sebab if you can't get that kind of 1,000 training, I don't know whether that is feasible also. I don't think the training yang you want to is really applicable lah from the job market. Tapi andai kata tak ada, fine. Inform us, we will see if we can accommodate to that. Dia bawa ke persoalan, dia kata saya tengok dan senarai ni kan. Dulu Peneraju ada menawarkan banyak yayasan, ada Peneraju Tunas, skill, profesional. Jadi sekarang adakah semua tu dah diletakkan bawah satu payung? Kenapa dia consolidate macam tu je sampai mungkin dulu macam listener saya tengok dulu ada orang tu dia TVET, dia after 16. So sekarang ni jadi setelah silver, gold dengan platinum. Jadi macam saya, kalau tu saya tahu, saya katalah saya baru habis UPSR katakan, PMR katakan. Dulu tahu saya boleh ambil Tunas. So macam sekarang adakah mereka hanya boleh ambil silver saja atau macam mana tu? Saya jadi, saya tahu clear tadi. Dulu Yayasan Peneraju tawarkan 5 teras pendidikan. Tunas itu adalah akademik, sama ada sekolah menengah, degree ataupun masters. Baik. Kedua adalah medicine ataupun specialist untuk mereka yang ada MBBS ataupun MD dan mereka ingin menjadikan specialist doktor, especially internal medicine dan family medicine. Ketiga, TVET. Keempat, profesional, dan kelima, teknologi. Hari ini hanya profesional dengan teknologi sahaja ditawarkan. TVET, Tunas dan juga medical specialist tidak lagi ditawarkan. Kenapa? Sebab setelah Kerajaan Madani memulakan pentadbirannya pada 2022, wujud satu penjajaran semula di mana redundancy di antara agensi telah pun ditetapkan. Baik. Dan mereka yang melakukan perkara yang sama harus hentikan. Dan apa yang mereka, satu agensi tu bagus buat benda tu, teruskan, dan satu lagi agensi yang kurang pandai buat benda tu, hentikan. So, melalui penjajaran semula ini, kita ada satu kongres, nama dia Kongres Ekonomi Bumi Putera, yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun lepas, 2024. Baik. Dan pada bulan Mei 2024 ada Majlis Ekonomi Bumi Putera, di mana kita susun ke semua agensi-agensi mandat Bumi Putera dan kita serahkan
apa yang Mara contohnya buat bagus, sila teruskan. So Mara bagus buat akademik dan juga TVET, terutamanya Giat Mara dan sebagainya, dan MRSM dan UPTM, KUPTM dan sebagainya. So teruskan. Untuk akademik yang bagi beasiswa untuk keluar negara contohnya JPA akan teruskan. Dan untuk teknologi dan profesional, terutamanya lepasan SPM, dia nak jadi chartered accountant straight away, maknanya tak ada degree tapi you dapat ACCA ataupun ICAW, the best agency that has been doing this adalah Yayasan Peraju. So Yayasan Peraju buat profesional dengan teknologi, Mara, JPA dan sebagainya buat perkara yang lain supaya kita tak ada overlap. Melalui kekurangan pertindihan aktiviti dan kegiatan kita di antara agensi, maka duit dapat diperbanyakkan oleh industri-industri ini untuk memastikan bahawa apa yang kita bagus, kita perbanyakkan. Seperti contoh, tahun lepas, lepasan SPM adalah 500 orang kita bagi penempatan. Pada tahun 2023, 500 orang juga. So 500 post SPM, 5 in 2023, 500 post SPM in 2024. Tahun ni kita 5 kali gandakan. 2,500 penempatan kita bagi untuk post SPM, dan ini adalah satu anjakan yang sangat-sangat mendadak, dan ini pun tak cukup kalau kita nak create 60,000 chartered accountant di Malaysia seperti mana dijajarkan dan juga ditetapkan oleh Malaysian Institute of Accountant dan juga Kementerian Kewangan. Still not enough. So it's better, however, kalau kita train 2,500 tahun ni berbanding dengan contohnya 500, 600 orang. Kita dah 5 kali gandakan. Tahun depan kita naikkan lagi. Daripada 2,500 tahun ni kita akan naikkan kepada 3,500. Angka ini akan terus naik year on year sampai 10,000 orang kita akan latih post SPM menjelang tahun 2030. That way baru kita hit our number yang 60,000 yang ditetapkan oleh MIA, Malaysian Institute of Accountants. Dia tengok berdasarkan financing yang ditawarkan ni, saya rasa lebih kepada penawaran untuk universiti lokal. Ya. Pasal tengok max 150, saya rasa nak pergi even Singapore tak lepas. So the point is di peringkat Kementerian Ekonomi, kita tidak berfikiran yang menghantar bakat Bumiputera yang bagus ke luar negara adalah suatu perkara yang sihat untuk pembangunan negara. Terutamanya apabila dahlah kita ambil the best of the best dan kita tak hantar kepada universiti tempatan. Kita juga menyebabkan satu keadaan di mana yang second best yang pergi universiti tempatan. Maka universiti tempatan ini akan sentiasa mendapat student macam kau aku. Terasa, tapi I agree. Ni UIA, ni MMU. And the fact that MMU dan UIA dan sebagainya pun boleh menghasilkan bakat-bakat yang dahsyat seperti OB dan juga saya, clearly there's something in the water in terms of our local talent. So kita tak nak hantar orang ke luar negara. Dulu hantar, sekarang tak. Sebab kita nak pastikan bahawa bakat-bakat yang kita latih yang terbaik tetap dan kekal di Malaysia. Saya tengok dekat list kat sini ada Yayasan Peneraju Approved Learning and Training Institution. Apakah yang antara yang termasuk dalam RT ni? Okay, so RT ni untuk contohnya untuk profesional, ada 3 LT yang besar yang kita sedang bekerjasama. Pertama adalah Intech, iaitu private education untuk UiTM di Shah Alam. Kedua adalah Timba. Timba Education ni private entity dan terhasil daripada mereka yang dulu kerja kat Intech dan buat private company sendiri. Dan ketiga adalah Sunway Test. Sunway Test adalah satu universiti yang berkait dengan Sunway University, tapi mereka khusus untuk bidang profesional, iaitu ACCA, ICAW, CFA. Ketiga-tiga ni melatih bakat-bakat Bumiputera yang merupakan scholars ataupun peminjam daripada Yayasan Peraju untuk mendapatkan latihan ACCA, CFA, ICAW, SIMA, MIKPA, CANS dan sebagainya. Untuk business services yang lain seperti PMP dan sebagainya, kita ada satu lagi LT iaitu Noesis. Noesis ini merupakan private entity yang bukan universiti dan bukan sekolah, tetapi pusat tuition untuk working adults. So penuntut di Noesis kebiasaannya merupakan student di antara berumur 35 hingga 45. So it's a very working adult mid-career level people yang pergi dekat Noesis. Itu untuk profesional. Untuk teknologi, basically any and all training agencies kita pelawa mereka untuk menjadi seorang LT kepada Yayasan Peraju. Dan syarikat-syarikat ini tak semestinya syarikat besar ataupun kecil. Kita akan pastikan pensijilan yang ditawarkan itu
adakah mereka telah pun dinobatkan untuk memberikan latihan itu daripada pensijilan itu. Seperti contoh, kalau dia nak offer AWS training, Amazon dah clearkan diorang ke tidak? Okay. Kalau Amazon dah clearkan diorang, no problem. Okay. Kalau diorang nak ajar Azure, Microsoft dah clearkan diorang ke tidak? SAP dah clearkan ke tidak? Kita percaya bahawa kalau kita rely on Microsoft, SAP, AWS, Google, whatever, diorang dah buat due diligence kepada tempat-tempat ini, maka kita just rely on them. Betul. And kita just mereka yang nak meminjam, apply loan daripada kita and go to them. So proses dia agak streamline. Pergi ke peneraju.org, dia akan cakap you kena dapat surat tawaran daripada contohnya GGK ataupun APU ataupun APIT ataupun IEG IEG campus dan sebagainya. So these are companies, Apipology, there's another one. So these are nama yang dah memang biasa kita dengar kalau kita dalam industri ataupun sektor teknologi, di mana mereka telah pun menghasilkan ribuan penerima latihan ini. So it's not a fly by night company, and melalui cara kita buat sekarang, diorang dah drop price agak menadak. Seperti contoh SAP, dulunya berharga dalam 30,000 ke 40,000. Pengusaha yang memberikan latihan SAP itu, iaitu daripada KnowledgeCom, telah berunding dengan SAP Singapore untuk turunkan harga daripada 40,000 pelesenan untuk beri latihan from 40,000 to become 8,000. That is how our LT partners dah aggressively fight to lower training cost. So imagine, yang kesianlah juga sebab kalau you buat SAP last year, you kena payah 40,000. I buat this year 8,000. Tapi itulah dia, life is not fair kan? Betul. But at the same time, just because you pay 40,000, why I have to pay 40,000 also ke in the future? Tak boleh juga. So this is penambahbaikan yang kita buat berterusan, dan kita lihat bahawa memang dapat permintaan yang sangat-sangat mendadak untuk mereka yang ingin buat modul SAP sebagai contoh. Okay, pasal ni one final question lah. Pasal bila kita bercakap tentang pinjaman, bercakap tentang beasiswa dan placement, setiap tahun ada banyak placement, dan adakah ada top end? Adakah ia bergantung kepada jumlah dana yang diberikan, atau memang okay, we fix we're gonna have 2,000 application this year? Jadi yes, ada. Bukan apa, sebab duit tu not infinite. Duit tu memang dah ada. So untuk tahun ni kita dah sediakan sebanyak 161 juta ringgit untuk memberikan dalam bentuk pinjaman pendidikan, dan ini ditafsirkan kepada 2,500 orang akan menerima beasiswa dan atau pinjaman pendidikan dalam sektor profesional, iaitu accounting, CFA dan sebagainya, dan 5,500 akan dibagikan untuk program-program teknologi. So if we hit that mark, ini nak buat cerita sikit lah. So dulu sebelum Menteri Ekonomi meletak jawatan, saudara Rafizi Ramli letak jawatan, dia kata kalau tak cukup minta lagi. So since dia dah letak jawatan, kita kena tengok dulu instruction daripada menteri baru yang akan datang. Sebab yang penting adalah kalau ada demand from market, we should be entertaining that demand. So tapi buat masa ni memang sasaran kita 5,500 untuk teknologi dan 2,500 untuk profesional, menjadikannya jumlah 8,000 orang. Okay, before we go, ada closing statement daripada Tuan untuk dekat kepada penonton kita? Jadi Tuan first time nak obey ni dah biasa. Tidak ada respect. Pesanan terakhir go to peneraju.org. Tengok menu yang apa ada, dan ambil peluang untuk apply loan untuk yang mahal-mahal tu. Paling tidak pun take the scholarship yang 15,000, sebab peluang ini tahun ini ada. Untuk tahun-tahun yang mendatang ini saya tak tahu kalau ada ke tidak. So my high recommendation adalah apply now. Sebab benda ni bagus untuk you. Untuk saya tak ada. I have 160 million. Kalau I bagi tak ada apa, tak ada bonus pun. Kalau you tak guna pun tak dapat bonus pun. I tidur diam pun tak dapat, I got nothing. Tapi untuk you akan dapat peluang untuk tambah ilmu, dapat pensijilan, dapat latihan, whatever it is just going to benefit you. So might as well apply. So sila ke peneraju.org untuk mendapatkan yang maklumat yang lebih lanjut. Ya, terima kasih Ibrahim Sani. I wasn't expecting to be engrossing. Saya sekarang teruja untuk mencuba juga. You try lah.
Kita jumpa Baiklah, saya Hafiz Sarudin dan bersama saya Ibrahim Sani sekali. Jangan lupa pergi ke peneraju.org untuk maklumat-maklumat yang telah dibentangkan tadi dan dapat detail untuk ALTI semua kan, untuk mana yang dianggap sebagai institusi yang boleh anda pergi. Saya Hafiz Sarudin, terima kasih sekali lagi Ibrahim Sani. Jumpa anda di podcast seterusnya. Amazon Mai.